Assalamualaikum sahabat Trail, selamat bertemu kembali. Ni dia tuan-tuan, terbaru daripada KTM Adventure 390R. Motor ni didatangkan dengan dua versi, satu R, satu X. Harga dia pun berbeza-beza, spek dia pun berbeza-beza dan tak sama. Jom kita tengok kedua-dua variasi motor adventure terbaru daripada KTM ini. Jadi ini tuan-tuan, ini adalah 390 Adventure R. Ketinggian dia lebih kurang 880 mm. Nah, tu dia. Jadi macam mana rupanya kalau kita duduk atas motor ini, bila dia spek R dan dia dengan rally tower ni, sememangnya dia punya ketinggian memang akan tinggi lah, 870, 880 macam tu. Tapi masih lagi kita boleh susah sikit susah sikit untuk tinggi saya lah. Saya 162 cm je, jadi kita boleh macam ni, paling senang. Dan adakah senang untuk orang yang serendang saya untuk manage motor ini? Okey, dan saya tolak tongkat dulu. Nak tolak tongkat pun susah sebab dia tinggi nampak tu. Tu kita tolak, payah. Ya. Boleh pun. Tapi sebab dia ringan tuan-tuan, lebih kurang 180 kg berat bersih semua sekali. 183 lah kg berat bersih semua sekali lah, minyak, coolant dan sebagainya. Tapi agak tinggi sebab dia memang spek rally. Jadi kalau anda serendah saya, adakah boleh handle motor ini? Setakat ini memang boleh, naik dan turun tak ada masalah. Dan kalau nak bawa, bila dah bawa lagi senang lah. Dah bawa memang lagi senang, tak ada masalah. So kalau kita letak balik tu tongkat dan kita turun, rengap. Macam ni je. Jadi saya tolak semula yang R ni, dan saya nak tunjukkan anda versi X pula. X ni dia rendah sikit macam tu. Okey, jom kita tengok yang X. Okey tuan-tuan, ini adalah yang versi X. Tu dia. Mantap. Jadi X ini dia lebih kepada nak road use lah, nak untuk kegunaan harian, untuk kita kegunaan jalan biasa. Dia punya rim pun depan 19, belakang 17, dan dia tak setinggi yang model R tadi. Jadi bila saya cakap dia tak tinggi, saya boleh macam ni saja. Anda nampaklah ketinggian dia itu. So jadi kat sini saya rasa anggaran saya lebih kurang 830 ke 840 mm. Seat height dia kalau kita compare dengan R-Line tadi, R-Line atau ADV 390R. Tapi tower yang sama, tapi keseluruhannya dia ada perbezaan dari segi hardware lah, suspension, dia punya meter, ada banyak perbezaan. Jom kita tengok secara dekat-dekat kedua-dua buah motosikal ini dan apa perbezaan dia. Okey tuan-tuan, untuk model R ini dia datang dengan spoke rim. Kalau KTM dia memang datang tubeless. So depan dia saiz 21 inci. 21 inci dia memang untuk off-road lah, 21 inci. Dan belakang dia datang dengan 18 inci. Ni memang spek rally lah, memang spek rally. Ada chain slider sekali, mantap. Ada chain slider sekali, mantap. Kalau ikutkan dia punya rupa belakang ni lebih kurang je dengan Supermoto SMCR. Dia punya kelebihan adalah dia ada suspension, adjustable suspension kiri dan kanan, compression dan rebound. Tombol ini dia dah macam model-model sekarang yang ada sekarang ini untuk generasi KTM. Suspension belakang pun dia sama macam yang Supermoto, ada preload dan juga ada rebound, melantun balik tu, yang melantun balik. So kelebihan sikit dekat motor ini, dia ada suspension yang adjustable, fully loaded untuk kita off-road. Belakang 18, depan 21 inci dengan spoke rim, dan dia punya meter TFT 5 inci macam ni tuan-tuan. Mantap, berkala-kala. Dah kita off dulu, kita switch. Dia ada ride mode off-road, ada rain, ada street. Ada 3 ride mode kat sini.
ada configure lagi, ada motorcycle control, total response ada, display ni kita boleh adjust macam mana yang kita nak. Lepas tu kita tengok lagi, dia ada, lepas tu dia ada info berkenaan dengan motorcycle, trip, coolant temp, bateri, odometer, clock, service, semua. Ada warning. Yang ni tongkat lah ni. Tu side stand tongkat. Lepas tu bawah ni ada ada banyak benda lah. Quick selector, connectivity yang kita boleh connect dengan phone. Kita punya display ni, shift light boleh set, unit language ini biasa-biasa lah. Extra function ni apa? Ada call, audio, remote control mode. Oh mantap, ini ada baru. Maksudnya kita boleh connect kita punya phone dekat sini, kita boleh control audio. Mantap. Dan dia datang dengan satu type C kat sini, satu type C. Okey, yang ni untuk R punya version. Horsepower dia keseluruhan 44 horsepower dengan 39 Nm torque. Tangki minyak dia tuan-tuan lebih kurang 14 liter. Okey, ini yang untuk model R. Dia punya rim 21, 18, ada 3 mode, ada suspension adjustable depan dan belakang. Seat height dia lagi tinggi. Dan kalau kita tengok dekat model X ini lebih road focus. Depan 19, belakang 17, dia bagi sport rim. Dan kalau kita tengok bahagian hadapan untuk kedua-dua buah versi ini lebih kurang sama saja. Ini yang versi X, yang ni yang versi R. Sama je, dia ada tower semua, lampu dia semua sama, dengan dia punya magnet depan semua sama, magnet depan pun sama. Yang ni dia masih lagi bagi upside down fork. Ini adalah standard untuk motor KTM. Dan tapi kurangnya kat sini dia tak ada adjustable suspension, dan dia punya seat height lagi rendah. Dekat sini ada juga Type C. Baguslah ada bagi Type C, sebab sekarang kebanyakannya phone kita dah pakai Type C. Cuma banyak lagi kurang adalah dia punya meter. Dia bagi LCD saja display. Dia tak ada banyak-banyak mode. Kalau kita masuk menu dia, dia hanya boleh ABS yang boleh kita road dan off-road. Masuknya kat situ, ABS belakang tu dia off lah. ABS belakang dia off kalau kita masuk off-road. Bike info, biasa-biasa je. Range, odometer, bateri semua, trip, navigation, volume, start navigation. Maksudnya ada fungsi dekat situ untuk kita connect dengan phone. Ada juga audio player dekat sini. Maksudnya boleh kita connect dengan phone kita lah. Itu saja, sangat ringkas. Meternya pun macam ni saja. Harganya pun lain tak sama. Dengar dia punya tombol kat sini sama untuk dua-dua buah motosikal. Sama untuk dua versi pun sama, cuma suspension adjustable tak ada kat sini. Ini yang untuk model X. Dia punya engine masih lagi sama. Dia punya tangki minyak sama. Perbezaan dekat rim dengan tayar dari segi saiz, engine semua sama, semua underbelly. Kalau kat sini dia bagi protection untuk bawah ini. Yang untuk model R pun ada juga. Itu dia tuan-tuan, Adventure 390R dan juga 390X. So X ni fokus untuk harian, lebih kepada jalan raya. R itu memang fokus untuk off-road, untuk anda yang hardcore user. Tapi kalau anda nak pakai R ni untuk kegunaan anda sehari-hari pergi kerja pun tak ada masalah. Ikut minat masing-masing, ikut keperluan dan bajet. Macam tu ya tuan-tuan, dua model terkini di pasaran Malaysia, KTM Adventure 390R dan 390X. Jumpa lagi datang. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.